Mudah je tot pokok ni. Let's go. Saya ni penggemar sangat pokok buah nam-nam ni. Inilah buah dia. Pokok kita ada satu je. Jadi macam mana kita memperbanyakkan pokok kita? Iaitu dengan cara pembiakan vegetatif tanpa menggunakan biji benih. Kita menggunakan tot. Jadi apa lagi? Jom kita mula. Let's go! Bahan-bahan dia media tanah ataupun kokopit, penggalak akar kalau tak ada pun tak apa, zip tie ataupun tali dan pisau. Penggalak akar ni dekat nursery ada jual murah je, RM6 satu. Lepas tu kita basahkan kita punya media sama ada tanah ataupun kokopit, kita ikat dan kita cocok-cocok dia supaya udara boleh masuk. Yang ni media kokopit dan ini pula tanah biasa je. Lepas tu kita ikat dia jadi sok bonjot macam ni. Seterusnya kita pilih dahan matang dan sihat, saiz dia lebih kurang 1 batang pensel. Kita kelarkan dia lebih kurang 1 inci. Kita buang kulit keliling dahan sampai nampak lapisan cambium putih. Nampak tu? Buang je, jangan segan-segan. Memang kita tak nak pun, nanti hasil dia macam ni. Kita sapu penggalak akar yang serbuk tadi guna berus macam ni. Kalau tak ada boleh skip step ni dan kita belah kita punya sop bunjuk tanah tadi. Kita buka sikit dan kita letak pada belahan tadi. Next step, kita ikat kemas-kemas pakai tali rapia. Ini pula kita nak test, kita guna media kokopit. Sama je, buang kulit dia, kita sapu penggalak akar, kita letak media kokopit. Cuma media kokopit ni lebih bersih dan kemas untuk kita kendalikan. Ikat kemas-kemas, kita tunggu 4 ke 8 minggu sampai akar keluar. Tot ni adalah salah satu cara vegetatif lah. Cara kita nak biakkan satu pokok tanpa menggunakan biji benih. Banyak lagi cara vegetatif, iaitu kita boleh gunakan kawin macam durian, kita boleh buat keratan batang ataupun kita boleh pindahkan secara rhizome macam kantan tanpa menggunakan biji benih. Kelebihan cara pembiakan vegetatif ni adalah kita dapat klon 100% sama dengan induk asal, dan yang kedua kita mempercepatkan pengeluaran bunga ataupun buah. Dah siap. Okay guys, jumpa lagi for next video. Jangan lupa like, comment, share cara pembiakan tot kali ni. Kalau kau nak lagi, komen kat bawah. Bye. Assalamualaikum.